Apa ya istilah perkataan dalam buku ni? Nak carikan library lah. Aduh, nak cari buku yang mana ni? Yang ni ke Ish, tak jumpa pun. Susah betul lah. Susah kan nak cari maklumat dengan kaedah sebegini? Sebab itulah wujudnya teknologi dalam pembelajaran. Sebelum kita pergi lebih jauh dalam topik ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurkalisha Umairah, wartawan TV PSS Bahaman TV. Pendidikan adalah kunci untuk membentuk masa depan negara bangsa yang gemilang. Di era digital ini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkasa pendidikan negara kita. Oleh itu, jom kita lihat manfaat pendidikan digital. Terdapat beberapa kebaikan jika kita mengaplikasikan teknologi di dalam kehidupan. Melalui penggunaan teknologi di mana-mana sahaja, pelajar dapat mengakses pelbagai ilmu pengetahuan tanpa sempadan. Sekarang, tidak kira di mana pelajar berada, pembelajaran dapat dilakukan di mana-mana sahaja. Melalui pembelajaran kendiri, pelajar boleh mengakses kandungan media pembelajaran interaktif seperti Kahoot, Quizizz, ChatGPT, Google Scholar, Kamus Digital, YouTube dan pelbagai lagi. Negara kita semakin maju dalam memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki kualiti pendidikan. Statistik menunjukkan peningkatan pencapaian murid melalui teknologi digital di sekolah. Hal ini dapat memberi penghayatan yang lebih mendalam kepada pelajar untuk memahami mata pelajaran yang dipelajarinya. Belajar dengan menggunakan media digital mampu membantu pelajar untuk lebih memahami topik pembelajaran yang sukar dikuasai. Media digital yang interaktif membantu pelajar untuk menghayati pembelajaran dengan lebih berkesan. Imajinasi mereka akan menjadi lebih luas tanpa sempadan dengan paparan visual yang lebih jelas. Oleh hal yang demikian, pelajar mendapat bayangan visual dan urusan guru dipermudahkan kerana tidak lagi perlu menerangkan perkara yang sulit kepada pelajar. Sebelum saya menamatkan video ini, izinkan saya memberi serangkap pantun yang berbunyi. Di layar maya ilmu berkembang, membuka minda untuk dikerah. Pendidikan digital membuka peluang, memperkasa negara masa depan cerah. Sekian saya, wartawan TV PSS Bahaman TV.